guys, Assalamualaikum. So hari ni just a quick recipe aku nak buat bubur lambuk. Yang ni dalam ni aku guna 5 cawan beras. Dengan air ni aku isi banyak lah. Nanti kalau dia dah mendidih, dia dah itu dah apa ni, dia macam dah masak tu, kena tambah air lagi sampai tekstur dia betul-betul lembut. So biarkan dia masak dulu bubur ni. Alright. Okay, tekstur dia dah okay, walaupun dia tak hancur betul-betul lagi. So kita dah boleh masukkan ni lah daging cincang. Aku guna yang Ramdi punya yang 800 gram. Kalau nak guna daging apa potong-potong pun, hiris-hiris pun boleh juga, ikut lah. So itu dagingnya, kita dah masukkan daging cincang. So kita gaul. Lepas tu kita masukkan ni rempah yang aku dah kisar semalam. Bawang besar 5 biji yang saya sederhana, bawang putih 1 labu tu dalam 10-11 biji, and then ikan bilis 1 paket dalam 50 gram macam itu kot rasanya, 1 paket tu, dengan udang kering pun 1 paket juga yang 50 gram juga aku rasa, 50-40 gram aku tak ingat. Lepas tu dengan apa ni, lada hitam aku guna 3 genggam lebih kurang macam itulah. So nanti kita masukkan semua. Okay, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa nak beritahu, tertinggal satu bahan, halia. Halia aku masuk lebih kurang dalam 3-4 inci macam tu, kisar sekali dengan bawang semua sekali tadi. Ni aku dah tambah lagi air sikit, nak bagi beras ni betul-betul hancur supaya dia tekstur tu lagi halus lah. Lepas tu nanti baru kita masukkan santan, and then masukkan perasa-perasa semua dengan sayur-sayur, ulam-ulam tu. Okay, biarkan dia lagi, kena sentiasa gaul. Kalau tidak nanti dia berkerak kat bawah ni. Then kita masukkan sedikit kulit kayu manis, bunga lawang, cengkeh pelaga semua tu. Okay, kemudian kita dah boleh masukkan santan lah, yang apa ni, 500 ml ni. Masukkan air dan ni boleh goncang lagi. Kemudian kita masukkan cube beef ni, pati lembu ni 2 cube. Ya. Okay, now kita boleh tambah daun-daun ni lah. Yang wajib bagi aku daun selasih, daun pudina, daun kunyit. Daun selasih susah gila nak dapat. 5 kedai aku pergi tak dapat, dekat Jaya Kerusa juga yang ada. So 3 tu yang wajib bagi aku. And then aku tambah sikit dengan kangkung dengan daun pudina. So kita masukkan. Bismillah. Daun selasih tu bagi aku wajib lah, daun selasih, daun kesum dengan daun kunyit, sebab tu yang buat aroma dia tu kan. Yang lain-lain tu tak apa sangat. Aku semai ni daun selasih, daun kesum dengan daun pudina tu. Daun selasih ni asyik mati je, dia tak apa ni, tak berjaya lagi untuk ditanam. So hopefully dia hidup lah, insyaAllah. So last kali aku letak sikit black pepper haji show secukup rasa, dengan garam 3 sudu macam tu. Kalau tak cukup nanti tambah lagi lah, sebab tak boleh nak rasakan bulan puasa. Hopefully dia secukup rasa lah. Aku buat seperiuk besar ni sebab nak bagi jiran-jiran dekat cyber ni yang duduk di luar cyber tu, minta maaf lah ya. Tak ada nak hantar sebab apa ni, tak rajin juga nak buat. Tiba-tiba apa ni, Fariha aku punya ex office mate, dia punya housemate dulu, tiba-tiba mengidam tanya aku apa ni, macam tanyalah resepi nak belajar nak, dia kata kalau buat dia nak beli. Cakap tak payah belilah, aku buat sekali terus boleh bagi. Lagi pun aku dah lama tak buat dan aku tak share pun resepi ni. Aku just ada blog je dekat TikTok apa ni, dekat aku punya website tu, tapi tak ada resepinya. So ni aku buat sekali lah. Okey lah, nak kasih dia likat lagi sikit. Tu dia punya nasi-nasi tu dah nak hancur kan, better lah. Alright. Okay, dengan itu siaplah aku punya bubur lambuk versi yang macam arwah tok aku dengan apa, dengan umi aku selalu buat
Ni arwah tok aku punya resipi lah. Aku rasa turun-temurun. Dan Umi pun selalu buat juga. Kalau macam gini lah kalau dia buat, dia punya rasa, dia punya bau tu, so aku rasa aku di jalan yang benar lah, bau dia ternaik kan. Alright, so dapatlah buat hari ni. Semalam tak boleh nak buat sebab gas tak ada, gas lambat sampai aku emo malas nak masak. Okay lah, thanks for watching, selamat mencuba. Kalau nak makan ni, kalau aku lah, kalau orang Johor, kalau family aku lah, nak orang Johor, family aku selalu kita makan dengan sambal kicap Johor yang ni, yang pedas tu kan, macam sambal goreng pisang tu. Sambal kicap Johor tu kita makan dengan tu, sedap gilos. Okay, alright, thanks for watching, selamat mencuba. Jangan lupa share, like dan subscribe channel aku. Thank you, selamat berpuasa dan selamat berbuka. Bye, Assalamualaikum. Ready untuk didistribute. Dapatlah dalam 22 paket macam tu, plus dengan satu mangkuk kecil tu. Settle, alhamdulillah.